Yang pertama itulah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran ataupun disebut sebagai Ahlul Quran. Ini macam adik-adik kita. Hafal Quran tak? Hafal Quran? Faham? Bagus. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Yang keduanya orang yang memberi makan kepada orang yang memerlukan. Ataupun kita belanja sahabat-sahabat kita, ataupun kita mari kita keluar bertakwa, kita sediakan makan untuk jemaah, untuk siapa-siapa lah. Kita belanja sahabat-sahabat kita. Syurga merindui orang yang memberi makan kepada orang lain. Yang ketiganya kata Nabi, itulah orang yang menjaga lidah daripada menyakiti hati orang lain. Jaga itu. Yang keempatnya, berpuasa di bulan Ramadan. Dan Nabi, siapa-siapa yang ada 4 sifat ini, maka syurga merindui untuk bertemu dengan mereka, kata Nabi. Jadi tuan cubalah usaha. Kalau tak ada 4 pun, usahalah dua, paling tidak pun 1 ada sifat. Mana baca Quran, payah pun baca Quran. Cari masa. Kalau kita masa ni, kalau kita tak cari, memang kita tidak akan berkesempatan. Kalau lain kita boleh buat, tapi nak baca Quran tak boleh buat.